Sumpah aku ingat DMA Islam lawan dengan Abang Koroi tu cancel. Sekali ada juga game ni, geng. Bang duduk bang. Bang duduk bang. Sumpah malu. Tik. Oh. Temukan pertama daripada Abang Koroi. Oh, terkena daripada DMA Islam. Tak kena. Kena. Aku nampak kena. Koroi bagi dekat Islam tu kena. Nampak je. Tak tahu nak kata tu. Macam Koroi menang. Tapi nampak macam lincah sangat ni. DMA takut cepat penat ni. Boleh jadi. Tu. Damn. Rabun ke dia rabun? Dia rabun. Dia rabun tu. Mas tak tahu dia rabun jauh ke rabun dekat. Dia banyak bergerak tu. Tak penat. Kalau tengok si Koroi tu dia relax Stay bang. Aku ingat Dagon. Aku ingat Dagon DMA. Aku ingat mati-mati aku ingat Gon. Nak shoot. Tapi nampak tu Koroi tu memang ada background. Duduk. Ya Allah. Depan duduk. Wow. Koroi kena. Kena tadi. Ada kena sikit lah. Okay. Apa dia? Kau sokong siapa? Alip. Kau sokong siapa? Tak tahu tu. Aku macam more tu DMA. Aku DMA kan. Tak tahu kan? Aku tak tahu lah. Aku rasa macam DMA. Duduk ya Allah. Duduk depan betul-betul. Duduk wei. Bang duduk bang. Nampak bang. Allah dah peluk dah. Kacau betul. Go. Ui. Tak kena. Kena. Tapi nampak Koroi pandai elak tau. Dia boleh elak sebab dia memang ada background boxing kan. DMA baru 3 bulan berlatih tu. Tapi kena ke? Kena tapi dia tumbuk kena. Tapi dia nak elak tu. Dia nampak dia punya footwork tu lain. Sorry. Saya tak off. Aku cakap macam aku power kan. Padahal aku lemah. Damn. Tergolek member. Relax. Kena. Kena. Dia campak dia begitu je. Aduh. Satu. Kabek DMA. Ada 3 round lagi DMA. Jangan kena kat awal. Aku rasa sekarang ni kan dia guna berat dia tu. Si Koroi. Ya doh. Hebat asas 92. Tapi dia dah turunkan berat dia 75 kan. Kira banyak kan dia turunkan berat. Oi. Kena tu. Tak agak ke tu. Okey. Kena. Damn. Mantap. Dia memusting kan nak tumbuk. Lagu jangan lupa lagu. Damn. Boleh DMA. Bangun DMA. Boleh DMA. Go DMA. Tak ada, aku nak DMA menang bukan apa tu, Lip. Sebab kalau DMA menang, sumpah kelakar tu. Ya. Tapi yang best dia dua-dua tutup aurat tu. Damn. Dua-dua pakai ini lah. Tapi fight best lah. Tengok best lah. Nice. Okay. No, tak ada main defense. Semua main attack je. Dia tak ada defense langsung. Dia semua bagi je. Go DMA, go.
Nampak tak dia macam mana? Dia tolak guna badan dia. Ya. Main badan je. Oh, headlock damn. Mana boleh Headlock dia, what the fuck. Oh, Mick. Oh. Tapi tak nampak tu sama ada kena ke tak. Yo. Kualiti live orang ni tak berapa. Oh, kena. Debe kena. Oh, bangun Debe. Bangun Debe. You can do it, David. Yeah. Jangan mengaku kalah, David. Bagi dia jatuh sekali, bagi dia pening sekali. Dah keresau. Brother cuma mata dah keresau. Go Debe. Oh. Tapi tengok dia kena pantai terus. Kalah. 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 Korang menang guys. Korang menang. Ting. Jangan cakap dia macam kalau DMA kalah, tak ada benda yang pelik lah. Korang tu Tak ada tolak dengan badan dia. pada dia. Memang tolak pakai badan dia. Tu dia ke belakang tu. Tapi satu lagi masalah, si DMA ni sebab dia buat tutorial apa nak sepak pakai tu lah. Tapi member tak boleh sepak. Dalam dia tumbuk je kan. Ya. Kickboxing tak ada kan? Oh, shit. Damn. Tapi apa pun, aku puji lah diorang-dua ni. Diorang sanggup melawan just nak apa tu, bagi entertainment pada penonton-penonton diorang boleh follower. You know.